Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Cikgu Kalaimani ingin berkongsi amalan terbaik di STKT Ladang WP. Inovasi yang kami laksanakan ialah program Satu Hari Satu Stream yang mengintegrasikan sains, teknologi, bacaan, kejuruteraan, seni dan matematik dalam PDPC harian secara bersepadu. Kajian ini dilaksanakan oleh saya bersama dua rakan guru iaitu Cikgu Mugila, Guru Sains dan Cikgu Wasugi, Guru Teknologi dan Bahasa. Latar belakang organisasi pula, sekolah kami melaksanakan FPK dan PPPM dengan penekanan PAK 21 dan KBAT. Namun kekangan sosioekonomi murid menghadkan pendedahan pembelajaran, maka pendekatan stream dipilih sebagai kaedah bersepadu yang kos efektif. Penataan masalah. Masalah utama ialah penglibatan murid dalam PDPC yang rendah, kelemahan KBAT dan literasi bacaan serta kurang aktiviti kreatif dan kolaboratif. Seterusnya saya bersambung dengan rasional, matlamat dan objektif. Okay, program ini bertujuan mentransformasikan PDPC agar lebih berpusatkan murid dan bermakna. Matlamat utama ialah melahirkan murid yang kreatif, krisif dan berdaya saing melalui pengalaman pembelajaran holistik. Objektif program meningkatkan minat murid terhadap stream, mengukuhkan pemikiran kebat dan memperkasakan profesional guru melalui kolaborasi dan refleksi. Pelaksanaan program ini dilaksanakan secara harian dan berstruktur sepanjang tahun melibatkan murid tahun 1 hingga tahun 6. Aktiviti disusun mengikut harian dengan penggabungan elemen sains, teknologi, bacaan, seni dan matematik mengikut jadual yang ditetapkan. Bahan kita semula juga digunakan untuk mengalahkan pembelajaran lestari dan pengaktifan murid. Ini merupakan kaedah pelaksanaan. Pengawalan dan pemantauan program ini dikawal melalui penyediaan jadual aktiviti yang terancang serta garis panduan kepada guru bagi memastikan keselamatan dan keseragaman PDP. Seterusnya penilaian projek. Hasil penilaian menunjukkan peningkatan ketara dalam minat dan penglibatan murid semasa PDP. Kemahiran berfikir aras tinggi murid turut bertambah baik khususnya dalam aspek menakul, menganalisis dan menyelesaikan masalah. Selain itu, tahap literasi bacaan dan kemahiran teknologi murid juga menunjukkan peningkatan manakala kolaborasi guru semakin kukuh melalui perkongsian amalan terbaik dan idea inovatif. Anda sedang menonton video cara penilaian dilaksanakan kepada murid-murid yang telah mencapai skor tinggi dalam kelas masing-masing. Gambar murid yang menerima skor tinggi akan dilekatkan dalam banner khas yang disediakan dan diletakkan di hadapan sekolah selama 1 minggu. Terdapat banyak impak dengan melaksanakan amalan baik ini. Pertamanya, meningkatkan minat murid dalam bidang stream, meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran sains dan matematik, meningkatkan keyakinan diri dan keupayaan menyelesaikan masalah, mewujudkan komuniti pembelajaran yang dinamik dan kreatif dalam kalangan guru dan murid, menjadi rujukan kepada sekolah lain dalam amalan pembelajaran berinovatif. Rumusan, secara keseluruhannya, program Satu Hari Satu Stream terbukti berkesan dan kos efektif dalam menyokong pembelajaran abad ke-21. Program ini berjaya membangunkan murid secara holistik dan wajar diteruskan serta dijadikan model amalan terbaik di sekolah rendah. Terima kasih.